Convincing tu apa? Nak beli rumah kena pakai lawyer ke? Dalam erti kata mudah, contohnya kalau kita nak beli hartanah ataupun property, kita memerlukan servis lawyer ni untuk uruskan segala dokumentasi dan juga proses pindah milik daripada penjual kepada pembeli. Okay, now jom I bagi tahu antara famous terms dalam conveyancing. First sekali kita akan tengok SPA ataupun SNP. Ini adalah short form kepada Sale Purchase Agreement. Inilah dokumen perjanjian jual beli di antara penjual dan pembeli. Okay, vendor. Siapa tu vendor? Vendor ni adalah penjual kepada sesuatu hartanah atau properti tersebut. Purchaser pula adalah pembeli atau buyer pada sesuatu hartanah itu. Okay, next adalah vacant possession. So, vacant possession ni adalah milikan kosong. Maksudnya, owner perlu serahkan rumah kepada pembeli dalam keadaan kosong, tidak diduduki oleh sesiapa. Legal possession. Alright. Legal possession ni adalah milikan sah dari segi undang-undang. Maksudnya, once your name has been registered in the title ataupun geran, you adalah pemilik sah untuk hartanah ataupun rumah tersebut. Okay, so kalau korang nak beli rumah dan sedang mencari lawyer, boleh contact kita dekat sini.